tujuan hidup. The purpose of kehidupan kita. The purpose kita bangun pagi kenapa. Jadi, sama juga dengan kita wanita. Kita harus meletakkan bergerak pun tu memanglah itulah titik utama untuk diorang. Tapi untuk kita sebagai yang Muslim, perlu juga meletakkan satu tujuan hidup yang bagus, yang pencak kata pendapat saya, iaitu the peak of purpose kita dalam hidup adalah terus memberi dan terus memberi. Saya tahu doktor punya perfectionist. Saya tahu doktor punya macam mana dia perfectionist tapi level of toleransi dia tinggi. Dia level of tolerance dia tinggi. Dia tak marah kita. Tapi jauh sudut hati dia, dia tak puas hati. Dia tak akan marah lah tu, tapi kita ni lah yang bekerja. Saya dah 5 tahun doktor, saya tahu lah macam mana dia bekerja bersungguh-sungguh dalam setiap benda yang dia buat. Sama ada patient, sama ada staff. Even untuk Orchid Journey ni 1 dan 2 ni kami all out buat. Doktor walaupun cabaran, ayah dia kena stroke, ayah dia baru meninggal seminggu, tapi dia tak pernah ponting meeting, dia tak pernah buat sambil lewa apa yang dia buat. Dan saya salute lah woman leader macam ibu dengan Tok Linda yang boleh memberi keutamaan yang tinggi lah, komitmen tinggi pada apa yang kita rancang. Doakanlah kita dalam pemusafiran ni mudah semua urusan Skahil Orchid Journey ni satu, dan juga berilah Allah lindungi segala nikmat yang kita perolehi di untuk tim Skahil kan. Apapun dia masih berbalik kepada berkongsi rezeki. Perniagaan ini memang satu perjuangan, kita tahu. Tapi apapun, tim juga akan dapat terpalit limpahan kenikmatan daripada pengusahaan bisnes Skahil ni sebenarnya. So Alhamdulillah, sabar tim. Cabaran apa juga sabar je, sebab Osaka menunggu tu. Osaka Tokyo vote. Harajuku. Sebenarnya dia dah bagi jawapan. Harajuku tu berada di Tokyo sebenarnya. One of the best masa Tokyo lah sebenarnya. Cuma dah pergi Tokyo, boleh pergi Osaka. Untuk tim Skahil. Ya, untuk tim Skahil dah cadangkan kita pergi Tokyo lah, insyaAllah. Skahil Klinik adalah satu klinik hormon untuk wanita. Saya dah bekerja dengan Dr. Linda 5 tahun. Saya nampak bagaimana Dr. Linda membantu ramai wanita datang ke Skahil, ketuk pintu klinik untuk meminta bantuan kepada Dr. Linda. 5 tahun, ramai. Datang dengan pelbagai masalah. Dengan anxiety waktu PKP-nya, dengan depression waktu PKP-nya. Semua yang wanita-wanita ni hadapi sebenarnya ada penawarnya, ada solutionnya, ada jalan keluar kepada wanita. Jadi kepada wanita di luar sana, saya rasa Orchid Journey adalah satu travelog yang semua orang kena tengok dan semua orang kena ambil manfaat daripada apa yang kita nak share ni. Jarang-jarang kita keluarkan apa kepakaran yang kita ada. Kita jarang bercerita, tapi dengan travelog ni lah kita boleh reach ramai wanita. Betul, orang akan cakap Skahil Klinik ni dia punya kos mahal, dia punya treatment yang mahal. Sebenarnya bergantung pada prioriti kita. Ada orang prioriti dia holiday, tapi dia abaikan dia punya kesihatan. Kepada wanita-wanita yang mencari solusi kepada apa juga masalah, come forward to us. InsyaAllah kita akan bimbing tangan step by step macam mana kita nak keluar daripada situasi kita sekarang kepada desire state yang kita nak. Kalau sekarang tak happy, kita nak happy. Kalau sekarang kita depression, kita nak keluar dari situasi itu. Kalau sekarang kita rasa berat badan kita mengganggu kita punya tugas, kita boleh keluar dari masalah berat badan tu. Ada solusinya dengan perubatan moden yang ada di Skahil, yang dibawa oleh Linda, yang dia belajar bertahun-tahun. Saya rasa dah 20 tahun sambil dia belajar, dia belajar praktik. Dan inilah yang kita nak buat untuk rakyat Malaysia, wanita-wanita kat luar sana.
bercerita mengenai longevity ataupun panjang usia, panjang umurnya. Dalam falsafah timur atau Jepun, dia bukan sekadar hidup lama lah. Tapi hidup lama ni perlu sihat, tenang dan bahagia. Apabila tiga-tiga ni sihat, tenang, bahagia, barulah hidup itu terus bermakna. Pada saya, untuk mencapai tahap longevity, contoh kan mak-mak kita ataupun kita tengok dulu usianya sampai 80. Usianya sampai 100 tahun. Itulah nikmat longevity atau panjang umur apabila kita tak terbaring, atau kita tak berada dalam keadaan wheelchair, tak menyusahkan orang lain, boleh jaga diri sendiri. Apa tokoh kita ni nak nampak sekarang kalau kita dah bercerita pasal longevity panjang umur? Sudah tentu Tim Mahathir kan? Kita nampak mereka imbau kembali dan entusiasme. Mereka adalah pasangan bahagia yang mengamalkan gaya hidup untuk mencapai longevity ni. So pada saya, asasnya kehidupan longevity ni lah yang ramai yang mungkin kurang faham. Tak apalah, saya tak payah hidup lama, saya nak hidup pendek je. Tapi pada saya itulah nikmat Allah nak bagi. Dan kita perlu ikhtiar dan usaha supaya kita panjang umur dan kita sihat. Doktor sebut tadi, tenang dan yang lebih penting bermakna hidup itu. So apapun, bercakap mengenai longevity, tak lain tak bukan dalam guru Dr. Linda guru longevity yang ajar doktor pasal diet dan longevity. Dia cerita pasal senang je. Dia nama dia Profesor yang selalu doktor sebut selalunya Longo dia sebut ni. Dia sebut kan, diet untuk panjang usia adalah orang-orang yang mengamalkan makan dan berpuasa. Semua orang makan tapi masih berpuasa. Maksudnya bukan makan sentiasa. Kosongkan perut pada masa-masa tertentu. So, nikmatlah puasa Isnin Khamis ataupun puasa Ramadan tu sendiri kan. Tapi kita puasa itu je lah setahun tu. Tapi kalau kita mengamal puasa-puasa sunat, itulah kuncinya profesor-profesor barat menyatakan untuk kita panjang umur. Justru itu kalau ada waktu untuk kita berpuasa, kosongkan perut, berpuasalah. Okey, kita dapat menu yang enak lagi spesial. Lagi unik banget. Katanya comelan, gitu-gitulah. Asalnya ialah tapai. Tapai is actually a very fermented food. Makanan yang fermented apa? Yang diragi kan, macam tu lah. Jadi, bila makan, bagus untuk probiotik khusus yang sihat. So, first time dah Tinda dapat rasa makan tapai yang di macam digoreng begini ya. Ini sihat. Sedap. 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 Sini tak panggil sedap, kita panggil apa? Enak. Dalam usaha kita makan, hari-hari makan, tidur kan. Tinda nak sebut satu, nak kesan salah satu selain purpose dalam hidup orang Jepun. Kita semua kan baru balik vat Jepun kan. Dia selain ikigai, dia mengamalkan satu yang nak sebut tadi iaitu hara hachibu. Sebut-sebut? Hara hachibu. Ya, hara hachibu ni adalah konsep yang sangat dekat dengan kita. Iaitu makan dan stop apabila 80% kenyang. Itu ialah Japanese, orang-orang Japan yang buat tau. Orang Japanese yang amalkan. Jadi, sama juga kita makan. Kalau rasa makanan tu enak, apa patut buat? Cakap Alhamdulillah. Lepas tu, ida stop. Dah stop. Sebab, 80% kenyang patut kita amalkan. Tapi kita okey je, kita makan-makan. Dan kita jangan sampai terlalu kenyang. Terlalu, penuh full So, itulah kita nak share. Vibe Jepun, hara hachibu. Islam kita mengajar macam mana Rasulullah berpesan, amalan Rasulullah SAW iaitu makan stop sebelum kenyang kan. Nanti kita buat selalu katakan 1/3 angin, 1/3 makanan dan 1/3 air. So kita meletakkan makan tu dan kita makanlah, nikmatilah dan berhenti apabila kita sebelum kenyang. Apapun perjuangan sebagai wanita tak terkait dengan cabaran-cabaran yang dihadapi. Apa juga kita perlu kuat dan tabah, tetapi kita tak terkesan dengan satu perkara yang semua orang wanita perlu tahu, iaitu kuatkan diri anda dengan kepercayaan diri yang penuh, cintai diri, sayang diri, invest pada diri sebenarnya.
So bila kita invest dalam diri, kita akan dapat satu nikmat hidup yang lebih bermakna, insya-Allah. Satu perkara yang wanita ataupun lelaki tahu, yang ni bukan wanita je. Perasaan cemas ataupun kegelisahan itu sangat terkait dengan kerisauan masa hadapan. Jadi kalau kita risau apa yang berlaku untuk esok, maksud dia cemas lah tu. Sebab terlebih cemas. Dia bukan setakat kita planning untuk menyelesaikan perancangan esok, bukan. Tapi lebih kepada dia cemas. So kalau macam ni, selalu hormon apa yang terkait? Kalau rasa cemas cepat-cepat ni, saya sangat risau dengan satu break. Kita akan sebut break tau. Break ni adalah satu hormon wanita, namanya progesteron. Dia macam selalu sebut hormon progesteron, tapi saya jarang sebut pasal hormon break ni. Sebab kalau ada progesteron, dia breakkan kehidupan kita supaya tak rasa cemas. So macam mana nak selesaikan? Test je progesteron. So lalunya hidup ini kita tak payah risau akan datang kan. Kegelisahan tu yang melampau tu menyebabkan kita, ketakutan yang melampau tu menyebabkan kita takut pada diri akan datang. Hari ni lebih baik sebenarnya. So test progesteron balik semula, dan kalau rendah, terbukti rendah, apa yang doktor-doktor boleh bantu dengan bagi progesteron semula. Ambil je malam hari, insya-Allah dalam beberapa minggu perasaan cemas mula hilang.